Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak murid Ustaz? Semoga semua yang menonton dalam keadaan sihat sejahtera. Alhamdulillah, bertemu kita pada hari ini bersama Ustaz Muhammad Farid bin Abdul Talib dalam mata pelajaran Fiqh tahun 6. Mari kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Baiklah murid-murid, pernah dengar tak lafaz ini? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pernah dengar tak? Baiklah, yang kedua, pernah tak lihat gambar ini? Macam pernah lihat kan? Jadi hari ini kita akan bersama-sama mempelajari topik yang berkaitan dengan dua perkara tadi, iaitu haji dan umrah. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan mempelajari pengertian, dalil dan hukum haji dan umrah. Apakah yang dimaksudkan dengan haji dan umrah? Haji ialah mengunjungi Baitullahil Haram, Kaabah di Mekah pada bulan haji dengan mengerjakan ibadah-ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Manakala umrah pula mengunjungi Baitullahil Haram, Kaabah di Mekah pada bila-bila masa dengan mengerjakan ibadah-ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Baiklah murid-murid, nampak tak perbezaan antara haji dan umrah? Perbezaannya adalah terletak pada masa ianya ditunaikan. Haji ditunaikan bermula perjalanannya pada bulan Syawal, Zulkaedah dan Zulhijjah. Manakala umrah pula ditunaikan pada bila-bila masa sepanjang tahun. Murid-murid sekalian, bagi memudahkan kita untuk mengingati pengertian haji dan umrah, jom bersama-sama Ustaz menyanyikan lagu ini. Haji mengunjungi ke Baitullah di Mekah pada bulan haji dengan mengerjakan ibadah ikut syarat-syarat tertentu. Umrah mengunjungi ke Baitullah di Mekah bila-bila masa dengan mengerjakan ibadah ikut syarat-syarat tertentu. Baiklah murid-murid, mari kita lihat dalil yang berkaitan dengan topik haji dan umrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Murid-murid, ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan menunaikan haji ini adalah salah satu daripada rukun Islam yang kelima. Baiklah, seterusnya mari kita mengetahui apakah hukum mengerjakan haji dan umrah. Hukum mengerjakan haji dan umrah adalah wajib sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang cukup syarat. Ini bermakna kita sebagai umat Islam apabila telah cukup syarat-syaratnya, wajib kita menunaikan dan mengerjakan haji dan umrah sekali seumur hidup kita. Sebagai kesimpulannya, pada hari ini kita telah mempelajari pengertian, dalil dan juga hukum mengerjakan haji dan umrah. Justru itu, kita hendaklah mula berazam untuk menabung wang sejak dari kecil supaya kita dapat menjadi tetamu Allah pada satu hari nanti. Baiklah, sampai di sini sahaja perkongsian saya pada hari ini. Moga kita dapat bertemu lagi di video yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.